Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera pada rakan-rakan sahabat semua. Bertemu kembali kita dalam channel Abang Video. Hari ni 15 hari bulan 10, hari Rabu. Macam biasa sekarang pukul 7 lebih. Kawan turun sungai nengok perkarang. Air bertengkujuh besar ni sahabat. Ni pun dah surut dah sikit. Semalam tenggelam tepi tebing ni. Tempat kau berdiri ni semua tenggelam ni. Tak tahu lagi lah hari ni ada tak ada rezekinya. Pagi ni kawan cuma tengok jaring, terubi semua tenggelam. Perkara lain pun tak ada ni, semua tenggelam ni. Cuma kawan semalam ada pasang jaring, ada 2-3. Tak tahu lagi lah ada rezeki tak ada rezeki. Buk kawan pun nasib baik tak terbalik. Air surut ni. Terpengkalan kawan pun dah tersangkut atas tebing dah tu. Air surut. Tak tahu lagi lah. Kalau ada rezeki nanti kawan up lah video ni. Kalau tak ada lah. Okey lah sahabat, jom terus kawan nak menengok karang pula ni. Nak tolak buk pula ni. Oi, laju air sini ni. Arus berubah, air surut arus berubah. Lagi penuh sampah. Nasib baik kurang tengok. Kurang sampah ni. Belah bawah banyak sikit sampah. Belah atas okey. Tak ada barang. Belakang ni pasal ni lucuk ke? Lucuk tempat mengikat. Rasanya lah. Anyuk je ni. Tak ngeneng. Hebat juga air cantik. Tak ngeneng. Pelik juga kali ni. Air tengkujuh tak berikan ni. Alah. Ya. Nak masuk bawah tu je. Terlucuk tempat mengikat. Tak apalah, kita ikat balik. Okey, jom terus. Tak ngeneng. Tergantung habis weh. Habislah langgar debuk. Alamak. Guna banyak ni. Gasak. Tak cakap punya banyak boleh ikat. Banyak boleh. Aduh. Tak nampak nyoruk-nyoruk nak ngalih tali. Tak darah lah. Tak ada buat apa lah. Ada ikan, tak ada ikan ni. Tak ada nampak ikan langsung ni. Alhamdulillah ada seekor kempras. Baru buka. Orang lain bandai-bandai. Orang lain. Ini macam tak ada barang aja Oh, ada seekor kempras. Kurang sangat ni.
kurang ikan Sungai Kenung. Sungai Kenung pun kurang ikan air Tengkujuh. Ha, pelik juga. Kalau ikutkan musim dia dah ni. Bulan 10 ni. Woi. Nampak gaya macam tak berpadi ikan aja ha. Biasa. Gasak-gasak dah ni, slow senyap je ha. Oh ada. Ada rung. Ha tu ada beko. Oh terlucut pula. Proi. Ha, tapi tak besar. Perok lah. Lepas itu gasak, jangan tak gasak. Rung. Ikan rung. Tak ada jari baru, jari lama ni semalam cari-cari jumpa, rupanya ada, boleh pakai. Jari selit-selit, jari lama. Rupanya ada jari selit-selit. Aduh. Ha. Dapatlah semalam. Semalam bongkor-bongkor lah, rupa ada lagi jari selit rupanya. Ha, dah boleh menahan, itu je lah. Makan dah buntai dah. Ha. Tutup betul ada kuala ha. Tutup ni. Ha. Jengok je. Tak berikan Sungai Kenung. Air Tengkujuh. Air Tengkujuh tak laju Oh, besar. Berapa ekor? Ada juga aja halang-halang. Okey tu. Ada lah juga ikan lain. Tengkujuh tak laju. Tengkujuh dia lambat. Tengkujuh tak laju. Tengkujuh tak besar. Besar ha. Yalah kena tengok tahu ada pasal 5 mata 10 semalam. Oh. Nauk semalam. Ada ubat, ada bau. Pasal kena usi bau dia tergantung habis. Tu mezek depan. Dan mezek pun banyak ikan tu. Bolehlah untuk jajan anak. Untuk jajan anak tu dia. Banyak juga dah termasuknya. Alhamdulillah rezekinya. Wah, saya buk tau lah buk. Pagi-pagi ni biasalah ni. Banyak sampah. Lampam. Kalau besar ni orang panggil kepiak. Kecil lagi. Ni buk penduduk dalam ni lah. Balik dengan anak sekolah pagi. Kurang sangat rasa ha. Biasa ni. Tak larat nak boleh. Tak larat nak boleh ikan, tapi ni kurang. Ha? Jangan ada seekor je ha. Alamak, terpintai jari sebelah.
Tu ada. Berpintai dari sebelah pula. Oh, ni sebaik telecuk. Tanya adalah ada jarang-jarang gitulah. Besar ha, jiwanya. Ha? Dah lah, ikut tepi pelampau. Ha, tepi pelampau tu dah lah. Yang berlaku. Satu. Gini je. Kurang sangat sahabat. Oh. Tak ada ikan. Oh. Ada jarang-jarang saja. Oh tu. Alhamdulillah rezeki jugalah. Taklah banyak tapi ada. Tak ada hok besar kita sewa untuk kecil. Macam tu lah. Kalau nak harapkan yang besar je, payah juga kedai air sekarang ni. Banyak dapat. Tak tahulah juga, tak tengok tadi. Kata dia ada untuk jajan-jajan anak, mana ada lah juga tu. Itu saja. Untuk lamuknya. Tadi ikan masuk, ikan masuk, tadi ikan keluar, tak ada. Ikan kecil. Ha? Nyawa banyak masuk. Yo. Berpintai dengan jari sebelah. Kena lah pula. Alhamdulillah tu bujur ni ada juga ikan. Oh, ha. Lemih. Oh tu, proy. Alhamdulillah. Cantik ikan pera ni. Pera. Tapi kecil. Banyak lah ha. Ada jarang-jarang gitulah. Ini bukan terbang ni, ini pera. Bro, kau masuk. Ha, daripada dalam. Ini pera je ni ha. Bukan terbang. Terabul. Habis dah. Tak ada dah. Itu sajalah. Alhamdulillah jugalah rezekinya ha. Oh, dia dekat dah.
Dari 2 juta tengah. Tu rakan sahabat tengok jari juga tu. Tapi kurang sangat lah. Air tengkujuh kali ni kurang sangat. Mungkin tengkujuh ni tak laju. Tengkujuh ni slow sangat ni. Ikan kurang. Okey, kau tutup dulu lah kamera. Sebab kau nak ngejah jari lambat juga ni. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pagi ni ni lah hasil ikan Sungai Kenong. Tapi tak banyak, tak meriah macam biasa. Kurang sangat. Tak tahulah kerana air tengkujuh tak cukup kuat ke macam mana. Ikan tak keluar. Kalau ikutkan bulan 10 ni memang musim dia dah ni. Musim ikan peroi, ikan apa, ikan ni. Kalau sini panggil ikan nyuar ni. Ni. Tapi memang kurang sangat lah. Ikan peroi pada dapat 2 ekor je ha. Ni sekor lagi. Tu je lah. Rasa tak ada dah yang lain, tu je lah. Ni bukan terbo, ini pero. Ni je lah rezekinya hari ni. Ni untuk atas ni. Ni reject ni. Yang ni kawan dahsyat asing awal-awal nanti takut tercampur lah. Untuk yang kurang cantik macam ni, insan dia dah putih macam ni, kawan memang tak jual dah ni. Ini untuk makan sendiri. Yang ni pun kawan tak jual habis ni. Ada yang kau nak makan juga ni. Ada 2-3 ekor juga lah kau nak makannya. Ni je lah. Lepas juga lah untuk minyak hari ni. Nak mengetir tak tahulah. Ada bela-bela. Tapi rasa ada ni semalam kau dapat seekor tengah lah. Tapi yang ni kau tak ambil video lah. Yang ni kena jari petang semalam. Lepas tu hujan kenyang-kenyang kawan pun tak ambil video yang ni. Jadi kau tunjuk hasil je lah. Sebab musim ni kalau nak harapkan yang ikan besar memang dah susah. Dengan keadaan air yang tak menentu macam ni. Ni alhamdulillah juga lah. Janganlah. Allah, basah sahabat ya. Ni kayan-kayan juga lah. Alhamdulillah. Inilah rezekinya ha. Ada seekor lah kayangnya. Tapi yang ni tak dapat harga penuh ni. Sebab tak cukup saiz juga ni. Ini dalam 1,5 kilo je. Macam ni tak dapat harga kayangnya lah. Tapi mahal juga walaupun tak dapat harga kayangnya. Inilah semuanya. Okey lah sahabat, jom terus. Kawan nak jual ikan pula ni. Tak ada. Mana ada tengok semua? Ya, tak ada ikan besar. Ada kayangan Janganlah besar weh. Wih, besar bau kuning. Punya makan ikan kecil ni. tadi ni puluk. Yo, ini je lah yang ada ya. Mana ikan besar tak ada, kita kutip kecil. Dapat besar. Kata dia sungai jelas tak boleh bukan. Ada kayangan dia. Satu bosoro. Itu kena hok semalam itu. Dia tengah lancang dapat. Jelawat batu. Sungai jelas tak boleh bukan. Tengok. Ha, Beli mana? Kau jumpa apa ke? Ni jumpa nyuar. Nyuar apa ada? Ambil dia nyuar sedap. Pula. Ambil mana? Nyuar ada telur. Nyuar tengok telur. Nyuar otak dia lagi. Kotak. Biar je. Semalam dah buat. Tak ada dah ikan lain. Tak ada hitam je lah. Mana ada kau naik jari Sungai Jelap tak berikan.
Kau jelas dah ni. Ha. Tu Sungai Kenung lah. Sungai Kenung itu untuk tengah lah tu Sungai Jelas lah itu Semala itu. Itu je lah. Oh ingat ke cari belakang bunga. Ai dok. Pokok tengah lah. Oh, Ambil lah kecil dia. tak ada. Mana ada saya? Ikan kecil pun Sungai Kenung mana ada? Berapa jari? Satu je lah. Kau lupa cikgu. Tapi tengok memang tak meriah lah, tak ada sangat. Lama tak jumpa lah. Tapi ramai juga menang. Ramai jugalah. Jangan buat. Tapi orang menang gitu bila tak beria, sak ikan tak naik, tak turun. 1, 2, 3. Okey. Becek dah ada. Bulan ni kan dia bagi cepat. Timbal lama. Ya. Dia tak boleh fikir banyak. Pokok lama duduk sini lama enggak dah duduk. Nok boleh. Tak ada dah ni. Tak ada dah gaya dia. Mula-mula. Tak ada dah. Habis dah. Okey beres memang. Orang gila-gila tak ada dah lama Izzat tak dapat. Oh, lama Pak Mai. Mana siapa nak ni? Anak ikan tengok. Ni siapa lagi? Tak ada dah. Ada telur ni memang. Sebab ada telur je, tidak tak ambil juga. Habis tu makan tiga. Tidak makan telur. Kalau makan Ada bulan. tak perah besar weh. Tak telur maklum ke. Tak ada telur. Ada telur ni. Masa ada telur bulan lain macam. No. Makan sudah tu. Ya. Pusing. Kosong. Macam biasa mai potong lalu. Potong lah ekor sidik tu. Tak ada ni blok relay mana memang ikan ni tak naik ni saknya. Gegok game candik tak ada ni. Tuan dia kapal telur. Biasa game candik. Ini mana ada? Kata perut ke orang ketua ni. Raya betul lah kalau perut macam. Lain dah tukar tuan dah. Tukar tuan dah kena mau tuan lain dah pula. Tidak ini tak. Baju besar. Telur. Yakin aja kalau tuan dia kapal telur. Tuan je memang telur. Hari-hari belah ikan dia tahu. Tuan dia memang telur. Tuan dia memang telur. Ikan. Bukan telur dia ada telur. Bukan telur. Kalau Putih kedua. Ayalah kalau telur macam ayam pula hari-hari. Sudah ekstrim ni. Nak rukun yang lain sokok ni. Jangan makan. Kau ikan segar sahabat eh. Ni kokek penjual ikan sangkar je ha. Maupun kalau tengok. Kek lah kan makan. Kokek dia ikan segar, ikan sangkar je. Nep loh ya. Ni hak ni nep loh ya. Ya, nep ulu. Keluar dalam muka. Mana? Ambil ikan ni, cek balok. Esok tak ada dah dia balik ke Lumpur. Kucing dia. Okey sahabat, alhamdulillah ikan tadi dah siap jual. Hari ni kawan tak sempat nak cari penutup ni, jadi kawan buat je lah. Ambil gambar ni lah. Apa sungai, kadai air Tengkujuh semalam besar juga ni ha. Sampai atas ni ha, ni buk-buk semua dah. Dah lepas kata tebi, air kuat surut, kuat naik, kuat surut. Beginilah keadaannya sekarang ni. Musim ni tak menentu ni. Alhamdulillah lah ikan dah siap jual tadi. Dapatlah RM123 sahabat. Inilah resip dia RM123. Tak apa nampak sikit sahabat ya. Tenggalan tadi, tenggalan semalam tu 1.4 sekilo 400 gram. Kali RM60. Dia tak dapat harga kayangan lah sebab dia kecil. Tuhan RM60. Tu ikan kecil-kecil tadi lah, ikan Sungai Kenung tadi. Alhamdulillah jugalah. Air Tengkujuh ni kutik-kutik ikan kecil. Dapat jugalah untuk belanja minyak buk tu. Untuk mengeteh. Okeylah sahabat, umur panjang murah rezeki. Kita jumpalah di video-video yang akan datang. Okey, assalamualaikum.